If you guys suka pakai minyak sapu especially bila sakit sendi, this video will definitely for you guys. Tips guna minyak sapu part 2. Pernah tak setiap kali sakit sendi, kita akan cari minyak untuk sapu dekat kawasan yang sakit tu? Majority orang selalu buat macam tu kan? Tapi pernah tak terfikir minyak yang kita guna tu adakah sesuai atau tidak untuk sakit sendi? In this video, Zaza will explain to you guys kalau nak sapu minyak kena make sure dalam minyak tu ada apa, especially bila sakit sendi. Yang pertama, kena pastikan dalam minyak tu ada carbobarus. Carbobarus berfungsi untuk bagi panas yang ringan. Di samping itu, boleh redakan rasa sakit sendi dan lancarkan salur darah. Yang kedua, halia. Halia bukan saja boleh hilangkan angin dalam badan, tapi juga boleh kurangkan rasa keradangan pada sendi. Yang ketiga, pastikan dalam minyak tu ada minyak kayu putih. Kalau sendi rasa tegang ataupun ketat, minyak kayu putih ni boleh bagi rasa ringan balik. Plus, bau minyak kayu putih ni wangi. Yang keempat, minyak zaitun. Minyak zaitun ni lembut pada kulit dan boleh berikan kelembapan pada kulit. Minyak zaitun juga bagus untuk sendi yang mudah bengkak sebab stres. Macam Jaja, kalau sakit sendi, Jaja akan guna Bidara Medigel. Sebab Bidara Medigel ada 2 daripada 4 bahan utama yang Jaja sebut tadi. Jadi lepas ni, kalau sakit sendi nak sapu minyak, please make sure dalam minyak tu ada ingredient yang Jaja sebut. Jangan main sapu je. Nak tahu tips apa lagi? Jangan lupa follow, nanti Jaja akan share part 3.